Hai korang, jom kita buat kuih sepit yang rangup and lemak manis ni. Kuih tradisional ni, kalau kita tak belajar, lama-lama dia akan hilang lah dekat muka bumi ni. Gitu. Okey, jom kita tengok resepi. Mula-mula saya masukkan 1 cawan tepung beras and 1,5 cawan tepung gandum. 2 bahan ni korang ayak dulu masuk dalam mangkuk. Lepas tu masukkan 1 cawan gula, 2 biji telur dan 3 cawan santan. Tu je lah semua bahan-bahan dia. Sebelum tu nanti korang try santan Thailand ni. Sedap gila bau dia. Kuih pun tak cepat basi kalau guna santan ni tau. Okay, kau rata semua bahan-bahan tadi and then tapiskan sampai dapat adunan smooth macam ni. Panaskan dulu acuan tu, baru tuangkan adunan. Lepas tu bakar dalam 1 minit 20 saat and then buka acuan tu dan lipat kuih sepit ni macam biasa. Make sure lipat dekat acuan tu juga time panas-panas tau. Sebab kuih ni sekelip mata je dia akan jadi rangup and bila kita lipat tu dia akan pecah-pecah. So memang nak kena cepat. Dah siap lipat tu, trim dekat bahagian tepi macam ni nak bagi kemas. Plus bahagian tepi ni dia tak akan rangup dah, dia akan lembik, sogi-sogi macam tu je. Okay, so dah siap lah kuih sepit kita. Senang ke? Senang. Nanti korang boleh cuba dekat rumah tau. So bila dah dekat nak raya nanti, korang tak payah beli dah kuih ni. Korang pula yang jual, okay? Sebelum tu make sure korang stock up banyak-banyak tepung cap golden coins ni. Sebab tepung ni best sangat-sangat. Dia memang anti gagal. Korang boleh guna tepung ni untuk buat segala jenis kuih. Auto menjadi hello. Tepung ni ada jual dekat Lotus, NSK dan Econ Safe. Selamat mencuba korang.